Assalamualaikum dan juga salam sejahtera yang dihormati pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan cadangan projek mikro dan sokongan mu'allaf yang telah saya sediakan bagi kursus Fit Dakwah. Mu'allaf merujuk kepada individu yang baru memeluk agama Islam dan sedang melalui satu peralihan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Perubahan ini bukan sahaja melibatkan aspek kepercayaan dan juga ibadah, tetapi juga melibatkan emosi, sosial dan juga identiti diri. Dalam tempoh ini, mu'allaf sering berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti kekeliruan dalam memahami ajaran Islam, tekanan daripada keluarga ataupun persekitaran, kesunyian dan juga kurang sokongan. Oleh itu, mereka memerlukan bimbingan yang berterusan, berperingkat dan juga berhikmah agar proses penyesuaian ini berjalan dengan lebih baik. Dalam konteks dakwah pula, ia satu pendekatan terhadap mu'allaf perlu dilakukan dengan lebih lembut dan juga bijaksana, terlaras dengan tuntunan Islam dalam surah An-Nahl ayat 125. Sehubungan itu, plan intervensi ini dirangka bagi membantu mu'allaf melalui proses ini dengan lebih tersusun dan juga berkesan. Objektif utama dalam plan intervensi adalah yang pertama, membantu mu'allaf memahami asas agama Islam secara berperingkat. Ini supaya mereka tidak terbeban dan juga dapat belajar dengan lebih jelas. Yang kedua, memberi sokongan psikologi dari segi mental dan juga emosi. Ini untuk memastikan kestabilan emosi dan juga mengurangkan tekanan. Yang ketiga, mengukuhkan hubungan silaturahim sesama Muslim agar mu'allaf tidak terasa terasing dan juga lebih menyesuaikan diri. Sasaran program ini melibatkan mu'allaf dari 1 bulan pertama hingga 1 tahun pertama, iaitu seramai 5 hingga 15 orang. Tempoh yang dijalankan adalah selama 4 minggu ataupun sebulan. Plan intervensi pada minggu pertama berfokus kepada pengenalan dan juga sokongan awal, di mana pada minggu pertama fokus diberikan kepada pengenalan asas seperti rukun iman dan juga rukun Islam, sesi pengenalan dan juga pengkongsian pengalaman. Sokongan emosi awal tujuannya adalah untuk mewujudkan rasa selamat dan juga kepercayaan dalam diri mu'allaf. Pada minggu kedua pula adalah tentang pengukuhan ibadah, di mana mu'allaf diajar cara solat dengan betul, pendedahan kepada bacaan asas dalam solat, latihan lebih praktikal. Fokus minggu ini adalah untuk membina keyakinan dalam beribadat. Pada minggu ketiga, berfokus kepada perhayatan dan juga sosial. Pada minggu ini, aktiviti berkumpulan dijalankan, di mana perbincangan tentang cabaran hidup sebagai mu'allaf, pengukuhan hubungan dengan komuniti Muslim. Ini penting bagi memastikan mu'allaf tidak rasa keseorangan dalam perjalanan mereka. Pada minggu terakhir pula, iaitu pada minggu keempat, berfokus kepada pemantapan dan juga penilaian, di mana penilaian kefahaman dan juga perkembangan mu'allaf dilaksanakan. Sesi refleksi pengalaman, cadangan sokongan berterusan dilakukan. Tujuannya adalah untuk melihat keberkesanan intervensi. Pendekatan yang dilaksanakan sangat penting kerana
Pelik ini menggunakan beberapa pendekatan utama, iaitu pendekatan berhikmah dan juga berperingkat. Pendekatan psikologi penting untuk kesabaran emosi muallaf. Pendekatan sosial juga untuk membina hubungan. Pendekatan ini penting kerana setiap muallaf mempunyai latar belakang dan juga keperluan yang berbeza. Jagaan hasil pula dapat dilihat di mana ia membantu muallaf memahami Islam dengan betul, mengelakkan mereka daripada kekeliruan atau salah faham, memberi sokongan emosi dan juga sosial, mampu menguatkan mereka dengan komuniti Islam. Secara tidak langsung, ia juga membantu dalam memperkuatkan dakwah Islam secara praktikal. Sebagai penutup, dapat dilihat bahawa pelik intervisi ini menunjukkan bahawa proses membimbing muallaf memerlukan kesabaran dan juga strategi yang strategik. Sokongan bukan hanya daripada segi ilmu, tetapi juga emosi dan juga sosial. Pendekatan dakwah yang berhikmah sangat penting untuk memastikan kejayaan. Diharapkan pelik ini dapat memberi manfaat kepada muallaf dan juga menjadi panduan dalam usaha dakwah pada masa akan datang. Sekian sahaja pembentangan daripada saya.